terbaik. Ini kali pertama Encik tanam. Yang mutiara kali pertama. Yang mutiara, Sebelum ni Encik pernah tanam? yang 1605 dah pernah tanam 2 musim. 2 musim. Petak ni saya bagi kepada 4 petak. Mana yang 2 petak besar belakang tu ada lebih kurang 16,000 pokok. Yang 2 petak belah sini, yang depan 10,000 pokok. Yang kuning saya dah pernah tanam 2 musim. Dia punya result buah memang sangat pemerhati lah. Buah sangat besar. So, hari yang ke 68 hari. Besar sampai Atas atas lah. Maksudnya variety ni sesuai untuk tanah rendah. Tanah rendah. Ya, sekarang sudah boleh tanam jagung mutiara di tanah rendah. Sebelum ni saya tanam sayur. Harga selalu turun naik. Lepas tu saya ambil pendekatan kepada jagung lah, sebab harga dia sama, tak ada turun naik. Benih Green Eagle, baik yang kuning ataupun yang mutiara, pengalaman saya untuk menanamnya memang senang untuk dijaga dan buah dia okey, isinya penuh. ya. Untuk dapatkan grade A tu senang lah. Wah, Manis. sangat ragut. Manis, tak ada fiber, sangat senang untuk gigit. Result yang kuning pun okey. Saya ambil yang green eagle pula tanam. Mutiara. Cuba lah, manis. Cuba. Betul. Sebab saya jual jagung benih kan, so saya banyak makan jagung. So saya rasa variety ini paling bagus dimakan. Betul. Mutiara. Mutiara ini, Okey. dia sangat crunchy. Rangup. Buah pun penuh, isi dia penuh sampai atas.